Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua warga BEST yang saya kasihi, Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada semua warga BEST yang sehingga hari ini saya masih dapat bersama dengan kerjasama yang sangat hebat daripada semua. Kerana untuk makluman semua, bermula 10 Jun yang lalu saya telah pun menerima watikah untuk berkhidmat di sekolah yang baru, iaitu SK Bandar Seri Senayan, yang mungkin tidak jauh daripada sini, tapi sebenarnya SK Bandar Enstek tetap di hati saya. Kerana bermula 6 Disember 2021 saya mula berkhidmat sebagai guru besar di sini untuk sekolah pertama saya sebagai guru besar, yang kita telah mulakan dengan begitu perancangan yang begitu pelbagai, dengan sokongan dan usaha semua warga SK Bandar Enstek. Tidak kiralah cikgu, para pekerja, murid-murid, ibu bapa maupun komuniti setempat, yang saya sentiasa mendapat sokongan semua. Kehebatan yang kita lalui ini, pengalaman ini, bukan hanya daripada usaha saya seorang. Ianya tidak akan menjadi satu perkara yang hebat untuk SK Bandar Enstek tanpa sokongan semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana merealisasikan segala perancangan yang saya rancang untuk kejayaan dan kecemerlangan murid-murid sekolah ini, selaras dengan tagline yang saya ciptakan, iaitu Beyond Excellence. Kecemerlangan ini bukan hanya untuk melihat setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, di mana saya di sini hampir 3 tahun 7 bulan, tapi perancangan ini kita rancang untuk Beyond Excellence, untuk jangka masa yang panjang. Saya harap kecemerlangan ini akan diteruskan oleh semua dan kita melihat lebih ramai guru dan juga anak-anak murid kita untuk berjaya lebih jauh ke hadapan. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya di sepanjang pengurusan saya menerajui sekolah ini terdapat sebarang kekurangan ataupun kelemahan maupun kesilapan yang saya lakukan sepanjang saya mengurus. Sesungguhnya apa yang kita rancang untuk sekolah ini hanyalah untuk kebaikan semua. Tanpa sokongan tuan-tuan semua, kejayaan ini tidak akan tercapai. Dan kita sebenarnya SK Bandar Enstek sudah berada di landasan yang hampir tepat untuk kita menjadi antara sekolah yang terbaik di Seremban maupun di Negeri Sembilan. InsyaAllah, doakan saya untuk kecemerlangan di sekolah baru, dan saya juga mendoakan SK Bandar Enstek terus Beyond Excellent, terus cemerlang. Dan sekarang ini kita ada tagline baru, Bandar Enstek Sekolah Transformasi, tapi yang lebih menariknya kita sebut BEST. Kita harap BEST itu akan terus kekal cemerlang, dan kita insyaAllah kita boleh bertemu dalam platform yang lain. Kita raikan kejayaan ini nanti bersama-sama. Kita harap semua kita akan menjadi kelompok yang cemerlang, insyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi. Itu sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tuan JLB, terima kasih atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Walaupun hanya seketika, saya banyak belajar dari Tuan daripada segi kepimpinan dan kerjasama yang sangat baik. Saya doakan Tuan GB terus diberi kesihatan yang baik, terus menjadi GB yang cemerlang di sekolah baharu. Jangan lupakan kami di sini ya. Saya ucapkan kepada Cikgu Helmi atas pergerakan. Saya juga mendoakan semoga Cikgu Helmi lebih cemerlang dan lebih berjaya tempat yang baru. Dan saya juga berterima kasih kepada Cikgu kerana selama ini sentiasa menyokong segala program yang telah dirancang oleh kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Syabas dan tahniah pertama kepada Guru Besar Encik Helmi bin Muhammad di SK Bandar Enstek ni. Segala tunjuk ajar, segala peranan yang telah diberikan adalah sangat baiklah segala-galanya. Terima kasih buat Cikgu Helmi. Semoga terus maju jaya di tempat yang baru. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar SK Bandar Enstek Encik Helmi bin Muhammad di atas segala bimbingan, kepimpinan dan tunjuk ajar kepada saya selama ini.
Terima kasih juga kepada GB Helmi kerana sentiasa meluangkan masa bersama kami warga SKBE sesi petang dalam setiap majlis dan program sesi petang. Saya doakan agar GB Helmi akan dikurniakan kesihatan yang baik, diberkati oleh Ilahi dan diberi kekuatan untuk mentadbir SK Bandar Sri Sendayan dengan lebih yakin dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Cikgu Helmi. Terima kasih Cikgu Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Cikgu Helmi, terima kasih. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih Cikgu Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Thank you GB Helmi. Terima kasih GB. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih Cikgu Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Thank you GB Helmi. Terima kasih 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 Cikgu. Terima kasih Guru Besar Helmi. Terima kasih Guru Besar Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih Cikgu Helmi. Terima kasih kepada GB Helmi. Terima kasih kepada Guru Besar Helmi bin Muhammad. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih GB Helmi. Terima kasih Cikgu 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 Helmi. Nandri வணக்கம் Cikgu Helmi. Nandri வணக்கம் Cikgu Helmi. Nandri வணக்கம் Cikgu Helmi. Tahniah Cikgu Helmi. Tahniah Cikgu. Terima kasih Cikgu. Selamat berjaya Cikgu. Selamat berjaya. Terima kasih Cikgu di atas segalanya. Jangan lupa kenang daku dalam doamu. Assalamualaikum. Abang minta maaf sangat-sangat tiba-tiba ada video dari Ayang atas permintaan guru-guru SK Bandar Enstek. Tahniah dan syabas Ayang ucapkan atas pelantikan abang sebagai guru besar yang ketiga di SK Bandar Sri Sendayan. Tahniah juga abang telah berjaya menjadi guru besar yang ketiga di Bandar Enstek. Ayang, Tasha dan Ariel mendoakan semoga abang dipermudahkan segala urusan, dianugerahkan ketabahan dan berjaya menjadi pemimpin yang cemerlang. Sesungguhnya pada kami abang sangat hebat dan insya-Allah boleh menjadi pemimpin yang hebat. Saya juga mewakili anak-anak saya, diri saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua warga Bandar Enstek atas jasa baik, kenangan yang telah diciptakan sangat tersemat di hati kami, dan saya sendiri secara peribadinya berasa sedih atas pertukaran GB Helmi ke Bandar SK Sri Sendayan. Saya pun sebenarnya sebabnya saya pun rasa sedih bila meninggalkan SK Bandar Enstek, sebab saya pun rasa macam SK Bandar Enstek ni dah menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hampir kadang-kadang setiap minggu, kadang setiap bulan akan ke Bandar Enstek bersama-sama dengan GB Helmi. Bantu mana yang patutlah di sana. Jadi saya pun ambil kesempatan ini minta maaf, minta ampun banyak-banyak pada guru-guru. Kalau ada saya, anak-anak dan juga Cikgu Helmi ada tersalah kata, halalkan makan minum sepanjang kita berkenalan. Semoga ukhuwah kita berkekalan. Begitu juga dengan anak-anak murid Bandar Enstek. Terima kasih atas segala-galanya. Semoga ukhuwah kita berkekalan. Sekian, terima kasih. Hai Papa Helmi, so next ucapan from your daughter Tasha here. Hai semua orang.
So video kali ni kita tak mau sedih-sedih. Kita nak build a happy mood pula. Okay, by the way, Tasha just nak wish you good luck at your new school as a guru besar at SK Bandar Baru Sendayan. Semoga Papa terus sukses, menjadi inspirasi buat semua orang. And Tasha, Mama, Iril, so proud of you, and always we will support you no matter where you go. And I wish you congratulations also. And I know you can do this, Papa. Okay, bye-bye. Hai, Assalamualaikum Papa. Selamat pindah ke sekolah yang baru. Dan ada semua nak cakap, jangan pernah berhenti untuk bawa kecemerlangan di sekolah yang lain. And I wish you all the best in the future. Bye.